Bila jadi principal, anak-anak murid saya ni banyak kan tak tahu sembahyang. Mengucap pun Wallahualam. Pada zaman itu tak ada. Jadi bila kita hantar ada sekolah Inggeris, kita tak ada beri pendidikan agama daripada sini, dihilang. Sebab anak-anak kita yang ingat tu tak tahu cakap, tak tahu solat, kalimah syahadah pun tak tahu. Jadi penting kita kat rumah tu mesti mendidik, memupuk. Sekarang pun lagi penting sekarang. Pasal kita pula mak bapak kerja katakan, tinggalkan anak apa dia buat. Tak boleh sangat-sangat menyerahkan ni kepada laptop ataupun TV apa. The influence is apa yang dia tengok, apa yang dengar yang menarik, influence fikiran, influence values, influence bahasa. Mesti kawal apa yang dia baca, apa yang dia lihat, yang masuk. Umur kita sampai 4-5 tahun, dia punya impact, influence very immense, very strong. Itu yang mempengaruhi dia. Cikgu Yusof Zuhri adalah salah satu dari anak lelaki kepada Kiai Ahmad Zuhri, seorang ulama Singapura dan juga bekas mudir Madrasah Al-Sagaf. Cikgu Yusof sangat menitik berat soal pendidikan Islam dan jasanya terhadap pendidikan Islam amatlah bermanfaat sehingga hari ini. Itulah sebabnya nasihat beliau agar ibu bapa harus lahirkan suasana pendidikan Islam mulai dari rumah supaya jati diri Islami anak-anak akan lebih kukuh untuk mengharungi kehidupan di luar. Nak budak-budak sekarang nak belajar agama tu pun susah, nak cari masa belajar agama susah. Jadi kita tak boleh ngajar, tak ada ilmu. Hantar sekolah mana? Hantar guru mana? Jadi mana yang kita hantar itu yang pengaruh dia. Ini penting satu, kita ambil hadiah pada yang menjadikan anak Yahudi, Nasrani dan Majusi. Siapa? Mak bapak. The role of the parents is very important. Kadang-kadang budak-budak akan malas kerana akal tak mau belajar. Kita mesti paksa. Dia dah dewasa, baik juga aku paksa. Kalau tak ada, nak mengaji, nak berjawab pun tak tahu macam mana, dah segan, dah malu. Bila dah realize, sekarang kita paksa dia hafal, tak mau. Sampai besar sikit, dia dah ada minat, dah ada tahu, dia punya hafalan begitu cepat. Tapi asas nak bagi. Dia penting sekali pada kat rumah tu kita kena mendidik anak kita, mendidik tahu by example and also by whoever teacher, guru yang kita nak dia. By example, most by example. Seperti mana kita ketahui, Cikgu Yusof Zuhri sudah melihat suasana pendidikan Islam Singapura dari zaman 70-an sehingga kini. Satu perkara yang sangat penting adalah belajar agama dengan guru, bukan dari buku atau internet, dan keberkatan ilmu dari berkhidmat kepada guru. Jadi pada masa itu, kanak-kanak pendidikan agama ada dan kuat. Kanak-kanak belajar agama itu cara informal lah ya. Kita berguru. Apalagi masih belajar dengan ustaz. Walaupun mungkin tak formal di madrasah, ustaz-ustaz di kampung-kampung tu semua ilmu ada. Syariat ke, tauhid ke, tasawuf ke, mereka ada pelajaran semua. Kita mengaji di rumah orang atau mungkin kat surau tu ada juga tempat mengaji. Murid-murid taat pada mana? Pada guru. Kadang-kadang kalau siang hari petang ngaji datang, bila murid datang, kau cuci ini. Jadi pada zaman tu kita berguru. Sekarang kita bersekolah. Ini berlaku di mana-mana Singapura. Belajar pada guru sama ada mungkin ada tempat masjid ke masa rumahnya rumah orang. Madrasah Al-Sagaf ingin mengucapkan terima kasih kepada penderma budiman atas sumbangan zakat, infak dan wakaf lift serta pembangunan ruang solat yang akan kami naik taraf bagi keselesaan pengunjung dan pelajar. Semoga saham akhirat ini akan menjadi sebab untuk anda masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kami masih mengaluk-alukkan sumbangan anda melalui cara berikut.